Trust the process konon. Mandul 20 tahun, satu piala UCL pun tak ada. Itulah dia kelab PL yang tersohor sekarang ni yang banyak diperkatakan, iaitu kelab Arsenal. Mula-mula sekali Port Arsenal ni nak ambil Mikel Arteta, dia orang cakap, boleh ke? Dia ni ada pengalaman ke? Sebab dia masih lagi masa tu jadi assistant kepada Manchester City, betul. Tapi sekarang Mikel Arteta ni dah banyak senyapkan ke banyak pundit-pundit yang ada kat luar lah. Ada 5 benda yang kita boleh implement dalam bisnes kita. Dia letakkan ada 5 fasa. Fasa yang pertama ialah fasa penstabilan. Fasa penstabilan di mana dia bina balik semula kelab-kelab dia. Dia cuba buang orang-orang yang tak memberi manfaat ataupun tak berdisiplin dalam tim. Fasa nombor 2 ialah dia bina identiti dan structure daripada dia punya kelab bola sepak tu. Dia bawa masuk balik semula gaya yang selama ini Arsenal perlukan, dan juga dia strukturkan pasukan, dia masukkan motivasi dekat dalam tim. Dan dia nak ada satu mindset, iaitu winning mentality lah. Fasa nombor 3 ialah fasa konsistensi. Fasa nombor 3 ialah kita nak maintainkan, konsistentkan. Tahun ketiga Arsenal berada di bawah Mikel Arteta, kita dah nampak dah dia dah start berada dalam top 4. Sebab apa? Sebab dia nak cuba konsistenkan. Benda yang paling susah, sama juga dalam bisnes, benda yang paling susah ialah bila kita dah naik, kita nak konsistenkan. Dan fasa yang keempat, diorang nak dapatkan menjadi pesaing utama kepada liga. Diorang dah capai dah fasa keempat. Dan fasa yang kelima last sekali ialah kejayaan yang berterusan lah. Untuk nak dapatkan kejayaan yang berterusan, diorang perlukan player-player A, player-player yang berkualiti. Macam mana nak tarik player yang berkualiti? Diorang kena ada semua fasa nombor 2 dan fasa nombor 3 diorang kena bina dulu, baru diorang dapat benda tu. Bila once dah dapat, baru dia akan masuk. So bila kita tengok sekarang ni, Arsenal dah masuk dalam semi-final UCL. So sekarang ni hopefully dapat pegang piala tu buat kali pertama. Sebenarnya kita dalam bisnes kita boleh nampak dan kita boleh role modelkan apa yang dalam Arsenal ni kita bawa masuk dalam bisnes kita. Kita cuba tengok dan kita cuba nilaikan dekat kita punya bisnes sendiri, sama ada kita punya bisnes ni di fasa-fasa yang nombor berapa. Adakah fasa pertama, fasa kedua, ataupun sebenarnya kita dah fasa yang nombor 5 dah. Nak tahu lagi tips-tips yang terbaik dalam marketing? Follow kami Sehir Digital.